Ada satu ubat psikiatri ni yang orang selalu cakap ubat yang serba boleh lah. Sebab dia boleh digunakan untuk depression, psikosis, anxiety, untuk masalah tidur pun boleh. Nama dia Quetiapine. Iklan, kalau anda ada masalah mood, rasa anxiety, dah lama struggle dengan masalah tidur, jangan biarkan ianya berlarutan. Anda boleh datang dan buat saringan dan konsultasi kesihatan mental bersama saya, Dr. Azrin, di klinik saya di Nilai. Kita akan sembang santai dulu sebelum decide rawatan apa yang sesuai. Okey, berbalik kepada topik tadi, Quetiapine ni selalu digunakan untuk rawat skizofrenia, bipolar disorder dan juga depression sebagai add-on medication lah. Dia ada ubat, dia ada kesan menenangkan fikiran. Jadi ramai patient gunakan untuk bantu tidur. Dan ubat ni juga dia boleh bantu kurangkan anxiety dan juga mood swing, sesuai digunakan untuk jangka masa panjang dengan pemantauan doktor lah. Tapi setiap ubat pun dia ada kesan sampingan dia. Seperti contoh, ubat Quetiapine ni dia efek mengantuk dia kuat sikit. Ada orang dia salah faham, dia ingat ubat Quetiapine ni adalah ubat tidur dan boleh menyebabkan kenaikan berat badan dan selera makan yang bertambah. Risiko metabolic side effect seperti kencing manis, kolesterol. Kalau long term, selalunya kita kena monitor lah kesan sampingan ini. Dan kadang-kadang dia boleh buat rasa pening dan juga setengah patient ada mengadu mulut dia jadi kering. So Quetiapine ni dia memang ubat yang kita kata serba boleh, serba guna, tapi bukan maksudnya semua orang sesuai. Dia kena gunakan dengan betul dan under pemantauan. Kalau anda nak tahu sesuai ke tak untuk anda, boleh set appointment dengan saya dekat Nilai. Kita boleh check dulu, lepas tu kita pilih rawatan yang terbaik untuk anda. Apa-apa soalan, beritahu dalam komen. Take care.